Dina, kita kena menang undian aku minggu depan ni. Aku rasa kita kena cari cara untuk tarik perhatian para pelajar. Weh, aku setuju dengan idea kau. Okey, apa kata kita buat hadiah cabutan bertuah? Maksudnya macam siapa undi kau, dia kena tunjuk bukti and kita bagilah air mineral ataupun voucher benda-benda kecil je macam makanan, macam keropok. Okey tak? Boleh. Jom. Okey, jom. Hai Syahid. Tadi saya nampak kamu kempen. Apa ni pasal hadiah percuma? Oh tak, macam ni. Kalau kau undi dia, kau ambillah gambar. Nanti bila kau ambil gambar, dia bukti kita akan bagi hadiah penghargaan sebab kau undi dia. Tapi tak ke tu macam rasuah? Ni bukan rasuah. Ni semua insentif. Bukan paksaan. Semua calon boleh buat kalau dia orang nak. Dengar tu. Tapi saya rasa tak patut begitu, tak manis. Sepatutnya pengundian berlaku secara adil dan saksama. Tiada paksaan atau tiada insentif. Kalau tak nak undi, tak payahlah undi macam tu. Dapat hadiah. Cik, saya ada nak buat aduan. Ada calon dia menawarkan hadiah kepada pelajar sebagai syarat atau hadiah untuk mengundi dia. Okey, ini adalah salah satu kesalahan yang besar. Ya. Kami akan ambil tindakan segera. Terima kasih, Encik. Okey, korang berdua. Tindakan menawarkan hadiah sebagai syarat undian adalah salah satu kesalahan di bawah etika pilihan raya. Korang berdua akan dirujuk kepada jawatan kuasa masing-masing. Kami minta maaf. Kami rasa, kami ingat kami tak buat masalah yang besar. Kami minta maaf. Okey.